Hidup ni kena belajar dah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, mencarilah ilmu, Nabi kata. Minal mahdi ilal lahdi. Mula daripada mu tu atas buaya. Siapa mano? Siapa ilal minal mahdi ilal lahdi. Siapa mau masuk dia lahak? Dia lahak pun kita pun diajar lagi. Bila kita diajar dalam dia lahak? Masa dibacakan talqin. Tidak kata talqin orang ajar ke? Apabila datang kepada kamu dua malaikat, ketahuilah dua malaikat tu khalqum min khalqillah, makhluk supamu juga. Jangan mu takut, jangan mu gerung. Tu maka dia mari tu dia nak tanya mu beberapa soal. Dah. Gapo dia soal pertama? Mar rabbuka? Siapa Tuhanmu? Mu jawablah, Allahu Rabbi. Haqqa. Maka dia tanya pula. Soalan yang kedua, Mar rabbuka? Kita jawab pula, Allahu Rabbi haqqa. Ditanya pula, siapa Tuhanmu? Kali yang ketiga, wahya khatimatul husna. Dan ini ni pengakhiran yang baik. Kalau kita boleh jawab, Tuhan aku Allah. Wa Muhammadun Nabi. Muhammad tu Nabi aku. Wal Islamu dini. Islam tu agama aku. Wal Ka'batu qiblati. Ka'bah tu qiblat aku. Wal Qur'anu imami. Dah. Quran tu pedoman aku, imam aku, ikuti aku. Maka kita boleh jawab semua tu, maka orang panggil ketahuilah dia kata, amu tu dalam khatimatul husna. Tu kesudahan yang baik. Maka kita diajar juga. Betul lah. Orang panggil sabda Nabi tu. Apa dia? Nabi kata, utlubul ilma. Amu tu ilmu lah. Mula daripada buaya sampai lialah. Tu. Saat kita ni duduk dah. Minta aku banyak umur kat tak usah ngaji dah. Orang ngajar pun kita tak ambil, kita tak beli, nota tak tulis. Dah. Tu. Hok ambo tak apa dah, muka kita buat yo. Dah. Tu. Hok ustaz-ustaz ngajar ada kita tu. Kena jaga. Di antara adab kita menuntut ilmu, kurang-kurang kena ada tulis nota. Kita tak ada tak apa, tulis tu biar ada. Hak tu kena jaga. Kita lama dah dengar ustaz. Dah dengar hok tulah. Dengar hok tulah pun dah mengguk ilmu. Tak nak kata lagu tu. Dah. Tu. Habis. Tu. Firman Allah Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya maka ketahui olehmu bahawasanya tiada yang mawujud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang Islam. Annahu, tidak Islam sajalah tu. Orang lah. Kafir kau tidak kafir kau kena tahu. Apa dia? La ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang disembuh dengan sebenar-benar melainkan Allah. Tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang warid bahawasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dimat akan dia. Dimat tu bahasa Arab, bukan pacik mat. Dimat tu dipanjang, dibaca panjang akan dia. Panjang mana? Panjang di la sebutir tu. La ilaha illallah. Kita panjang la tu. Berapa harakat panjang? Nanti dia kata tu. Berapa harakat panjang? Dia kata barang siapa berkata, makna membaca, menyebut la ilaha illallah padahal dibaca panjang la tu. Nescaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa daripada dosa besar. Diruntuh makna dicabut buai daripada dia tu 4,000 dosa besar. Kata mereka sahabat, ya Rasulullah, maka jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, wahai Rasulullah, kalau orang baca la panjang tu, la